lagi dengan Kila dalam hashtag nyanyi musim kedua di minggu terakhir ini. Okeylah, kita dah pun mengharungi berbagai cabaran dan banyak peserta yang ada bagus, ada yang kurang bernasib baik, ada yang mendapat sambutan, ada yang tak mendapat sambutan. Semua ni adalah you all yang tentukan. So sekarang di minggu terakhir ini, Kila akan reveal 5 peserta yang akan ke peringkat akhir, ke pementasan final dan 2 peserta yang akan tersingkir pada minggu ini. So, kalau you all tak sabar nak tahu siapa yang ke peringkat akhir dan siapa yang akan tersingkir, sabar sebab kita akan berehat dulu seketika. Hai, Dina nak bagi nasihat kepada peserta-peserta untuk hashtag nyanyi. Nyanyi and have fun. Seronok dan nyanyi dari hati ya. Yang lain yang tak masuk tu sila undi untuk peserta-peserta hashtag nyanyi. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Tambak Johor, Tanjung Puteri. Tuan dan puan-puan, ini antara rakyat Johor yang berbakat dalam bidang nyanyian. Ya, betul. Jadi kepada anda, jangan lupa undi peserta hashtag nyanyi, hashtag nyanyi orang Johor. Apa lagi? Nyanyilah. Nasib syaitan lah, orang Johor memang berbakat. I love you Johor. Okeylah you all. You all ingat lagi tak peserta-peserta yang pernah bertanding di carta hashtag nyanyi? Ada 11 peserta semuanya dan semuanya pun boleh tahan hebat, pun berbakat. Tapi penyampaian diorang berbeza-beza. So sekarang ni Kila nak bawa you all pergi rewind, tengok video-video diorang. Jom! Bulan ditutup awan. Itulah sedikit preview ke 11 peserta yang pernah bertanding dalam carta hashtag nyanyi. Masih terngiang-ngiang lagi soal diorang dekat hati Kila ni.
So sekarang ni Kila akan reveal 5 top 5 yang akan pergi ke peringkat final dan 2 peserta yang akan tersingkir nanti. Duk-dap Kila rasa. Okeylah, jom kita tengok sekarang. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say I wouldn't care if you walk away. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still for us hard at 23. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been freeing hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars, baby. Bulan ditutup awan, terkenang hati bertambah rawan. Lang la lang, la 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 lang. You saw me. Lonely, lonely, lonely. And walk out of my life. I cry tears. I cry so many nights. I break my oh baby. Sweet darling, without you I just can't go. Break my heart. Tahniah diucapkan kepada Syazmi, Tamizi, Emma, Syawal dan juga Izian. Yeay! Kila tak sabar nak tengok 5 peserta top 5 kita ni sebab diorang semua memang gempak dan hebat gila. Okey, untuk you all, kalau you all nak tahu perkembangan final hashtag nyanyi ni,
Jangan lupa layari website kami di www.tvselatan.com.my atau boleh juga tengok perkembangan kami di Facebook TV Selatan, Twitter TV Selatan dan Instagram TV Selatan. Okeylah, bersama lagi dengan saya, Kila, host anda dalam #nyanyi. Bye-bye!